Masak apa tu? Hari ni kita masak kari daging. Mula kita bancuh rempah dulu. Masukkan rempah kari daging, masukkan rempah kari ikan, masukkan bawang yang sudah dikisar, masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Lepas tu masukkan sedikit air dan kita bancuh dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh panaskan minyak and then kita tumiskan 4 sekawan. Lepas tu masukkan daun kari, tumiskan sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bawang besar, bawang putih dan halia yang sudah dibanyam. Tumiskan sampai dia naik bau dan warna golden. Lepas tu kita masukkan rempah yang sudah kita gaul tadi. Tumiskan sampailah pecah minyak. Kalau dah kering boleh tambahkan air sedikit. And then sambung tumis sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan daging yang sudah kita masuk Mesir. Lepas tu kita gaulkan dia sampailah dia sekata. Lepas tu kita masukkan air and then kita masakkan dia sekejap. Lepas tu kita masukkan air asam jawa. Masukkan nisang kerek and then kita masakkan sampai nisang tu cair. Lepas tu kita boleh masukkan santan cair. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia sebati. Dah sebati kita boleh masukkan ubi kentang. Lepas tu kita masukkan air mengikut sukatan masing-masing. Kita masakkan sampai kentang dan daging tu empuk. Dah empuk kita boleh perasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan santan pekat. Kita masakkan dia seketika. Kita kacau dia sampai dia sebati. Bila daging dan ubi dah empuk, rasa penuh okey, makanan boleh dihidangkan bersama nasi yang panas. Jom makan.